Korang tahu tak, kenderaan sekedi pertama Honda Malaysia ni dulu ialah Honda CR-V generasi kedua. Di situlah bermulanya cerita panjang Honda ni dekat Malaysia. Dan sekarang, sempena ulang tahun ke-25, Honda buat kejutan yang besar. Siap dengan kempen yang menawarkan hadiah sehingga 1 juta. Bukan main-main ya, bila korang test drive mana-mana model Honda, korang terus layak masuk cabutan hadiah bernilai 1 juta ringgit. Wow. Dan hadiah dia bukan biasa-biasa. Ada 6 buah kereta Honda untuk dimenangi. Ada City, City Hatchback, WRV, Civic, HR-V baru dan juga CR-V. Test drive dapat 1 penyertaan. Tapi kalau terus beli dapat 8 penyertaan sekaligus. Lagi banyak penyertaan, lagi besar peluang nak menang. Kalau korang kerja dalam sektor kerajaan, memang bertuah kerana Honda ada program kaki tangan kerajaan yang bagi rebate sampai RM9,500 untuk beli City, Civic dan juga HR-V baru. Pasangan dan anak anda pun boleh. Tidak lupa juga kaki tangan sektor JSC. Mereka semua masih layak untuk program ini. Memang masa terbaik nak naik taraf kereta baru tahun ini. Tapi kalau korang bukan kerja kerajaan, jangan risau. Honda ada program kesetiaan eksklusif yang dipanggil H2H dan juga H2H+. Program ini khas untuk pemilik Honda sedia ada, termasuk mak, ayah, pasangan, anak, adik-beradik dan juga pemilik motosikal Honda. Dan ganjarannya boleh tahan menarik. City hingga RM10,000, City Hatchback sampai RM6,000, HR-V baru hingga RM8,000, Civic hingga RM10,000, WRV sama juga RM10,000 dan yang paling banyak Honda CR-V sampai RM17,000. Jadi siapa yang dah lama dengan Honda tu, inilah masanya untuk ambil peluang. Kalau korang bukan pemilik Honda, bukan kaki tangan kerajaan, masih boleh dapat rebate juga. Guna program naik taraf nasional, korang akan dapat ganjaran sehingga RM9,500 untuk beli Honda City, City Hatchback, WRV dan juga HR-V baru. Dan ini satu lagi tawaran menarik. Step up financing hasil kerjasama Honda Malaysia dengan Public Bank. Korang boleh miliki Honda baru dengan bayaran bulanan yang sangat mampu. City, City Hatchback, WRV RM488 sebulan. HR-V baru RM788 sebulan. Civic RM888 sebulan dan CR-V RM988 sebulan. Senang nak mula, rasa tak terbeban. Jadi kalau korang tengah cari kereta baru tu, ini adalah masa yang sesuai. Kempen ni sah sehingga 31 Disember tahun ini. Jangan tunggu sampai terlepas dan terus pergi ke pengedas sah Honda terdekat dan lihat tawaran ini. Sekarang saya dah ada dekat showroom. Peluang ini memang jarang datang, tapi kalau terlepas korang betul-betul rugi.